Assalamualaikum, selamat pagi di Beijing, China, day 2. Okay, sekarang ni aku tengah on the way nak pergi cari makanan. Sekarang pukul 9.13 pagi, suhu is -2, sejuk -2, nasib baik tak salji. Kalau ada salji lagi apa lah. So, plan hari ni sebenarnya nak pergi ke Forbidden City. Okay. Dan tiket kita orang pukul 11 pagi. So ada few hours lagi tu yang aku keluar cari breakfast jap. Wife tengah bersiap. Okay, untuk nak cari makanan halal dekat dengan Beijing ni quite challenging. Bukan apa, sebab yang kawasan halal tu dia ada certain part je lah. So nak cari logo halal tu dia ada wording dia. Dia ada nama dia Chengqing. So kalau nak yang nampak banyak logo tu sebenarnya dekat bahagian orang kata Muslim Street lah, dekat New G lah sebenarnya. So kalau selain pada New G tu, yang macam aku ni dekat dengan Tenshiku, jarak nak pergi ke restoran halal tu agak jauh lah untuk jalan kaki, dalam 20 minit, 15 minit. Kalau nak naik orang kata taksi Didi lah kat sini, boleh je. Cuma aku lebih suka jalan sendiri DIY. Kita tengok suasana kanan kiri. Sekarang ni aku just nak pergi ke 7-Eleven dekat dalam 10 minit lah dalam jalan kaki daripada hotel aku duduk ni. Dan aku nak cuba cari logo halal tu lah, cari makanan halal tu. Kalau tak ada, terpaksa lah tahan lapar sikit, makan snack apa yang kita orang dah bawa siap-siap. Dan kita cubalah, harap ada lah makanan yang ada logo halal tu yang boleh makan. So at the same time aku bawa korang jalan macam mana keadaan di Beijing, which is area Dengshiku Subway Station. Kat sini kalau korang boleh nampak banyak skuter elektrik dengan basikal. Diorang lepas tu dengan jalan kaki ramai lah. Lepas tu diorang bawa skuter elektrik ni memang macam basikal lah, tak ikut lampu isyarat ke apa pun, main langgar je. Kalau masa peak hour semalam aku masa diorang balik kerja lah, memang chaos weh. Aku nak lintas jalan pun takut, nak kena tengok kanan kiri pun kena be careful lah. Tak pasal-pasal gang kena langgar dengan geng-geng basikal, geng-geng skuter ni. So hari ni hari bekerja, hari Selasa. Inilah keadaannya. So aku 9 dia orang masuk office kot kan. Semalam kita orang keluar pukul 8 lebih, which is waktu orang nak masuk office. Memang gila sesak weh kat sini. Okay, sekarang aku nak buka map jap. Aku rasa kat sini nak cek 7-Eleven. Tengok dia sebab ni lah, sekarang ni awal Disember, musim sejuk ni, habis pokok tak ada daun. Aku tengah jalan ni sambil-sambil itu tengoklah logo halal Chengqing tu, tengok ada ke tak. Oh, lagi satu, dia orang kat sini jalan laju gila kot. Memang dia orang produktif lah, laju betul jalan. So okay, aku dah sampai 7-Eleven sini di Beijing. So aku nak cari makanan jap. So tadi aku dah masuk 7-Eleven, cari fail lah nak cari produk halal sebab dia tak ada spesifik logo halal Chengqing tu lah. Aku tak beli apa-apa pun. Aku keep on jalan dia dalam jalan street ni. Aku tengok je lah kanan kiri apa yang boleh, apa yang ada lah. At least aku nak pergi cari kopi lah. So nampak lah basikal banyak kat tepi-tepi ni, boleh sewa ni, guna Alipay. So inilah bandar-bandar ni, kedai-kedai. Ni orang parking motor sini je, atas divider je. Ada Starbucks coffee. Tak nak Starbucks, kita cari kopi lain. Sejuk sini, sejuk. Siapa yang tak tahan sejuk, oi, ini memang challenging lah bagi dia. Macam aku ni, aku suka lah juga sejuk, tapi at the same time adalah sampai tahap tak tahan juga sejuk dia. Macam sekarang ni, kau tengok aku dah tutup mulut. Mulut aku kebas lah tadi. Dah tutup mulut ni sebab mulut aku kebas tadi. Kalau aku tutup hidung pula nanti kan, cik mata aku kabus pula, tak nampak. So aku jalan je lah, tengok kanan kiri ni tak ada apa, aku balik hotel, siap-siap nak pergi Forbidden City. Kita lalu di ceruk-ceruk jalan yang tak boleh dimasuki kereta, dan kau spend more on jalan, tengok keadaan sekeliling daripada kau terus naik kereta kan, tak dapat feel tu. Ini cubalah kita guna tenaga sikit, kita jalan je lah kan, tengok sekeliling. Pada aku kan, sebab aku dah biasa bunyi exhaust dekat Malaysia. Ni
EV dia bunyi tayar je tau. Terkejut kadang-kadang dia ada kat belakang kita. Kita tak ready nak elak kan. Tengah hayal ke apa. Lah datang EV bike. Bunyi tayar je laju. Oh, lagi satu kat sini kalau kau tengok awan memang tak ada lah. Clear, langit biru. Lepas tu memang 90% EV. Motor EV, EV bike basikal EV tu kan. Nak nampak motor besar pun rare tau. Jarang gila orang pakai motor GS ke apa ke. Tak ada. Memang banyak EV lah kat sini. EV car, EV bus, EV bike. Okay, kat depan tu aku nampak macam interesting. Kita main permainan tradisional tu lah. Okay, aku nak rekod lah. Let's go. Jom. Oh, aku pun nampak. Kita kat sini ada macam cathedral. Nice lah. Sekejap lagi gila-gila tak? Ini kita main ni pakai bola tangkis je kan. Boleh. Cuma dia ni punya bola tu berat sikit lah. Kita tengok feeling cathedral. Cathedral macam dekat dengan Europe tu. Cantik kan. Ni dekat depan dia. Lapang. So, oh, nice tu. Macam kat Europe. Dapat lah feeling. Cantik rekaan dia. Wow. So, bawah tu dia ada siap dah pokok Christmas. Nice. So, yang ni korang must visit juga lah. Nice. Cantik. Nanti aku nak bawa wife aku datang tengok sekali. Alright, kita sambung jalan balik. Kat depan ni aku nampak macam ada menara Big Ben. Sekejap aku zoom. Oh, sorry. Okay, depan ni aku nampak macam menara Big Ben. Oh, tu. Oh, nice. Tapi aku expect harga je sama je. Macam mana-mana butik. Dekat ni Skechers. Okay, depan ni nice. Oh, nice lah. Ada butik NBA. Kat sini feeling-feeling macam orang kata pavilion lah. Tapi butik terus lah satu ni. Ni Wong Fu Center. Mall rasanya. Aku assume je lah. Nanti kita masuk. Aku just quick run je lah ni. Sebab nak prepare untuk pergi ke Forbidden City lah. Kita jalan kaki juga. Nanti aku nak bawa wife aku tunjuk kat sini. Wow. Besar Nike. Sebab tu aku suka jalan kaki. Dia jalan kaki, kau explore, kau akan jumpa macam-macam tempat yang menarik. Dan kau boleh nikmati dia. Pemandangan, view, environment. Oh, kat sini kedai Huawei. Banyak lah sini. Kedai Apple Store atau Apple Store. Kedai Gundam. Ini stesen apa? Jingyu Hutong. Oh, stesen subway. Aku tak ada suara pula pagi ni. Ni kedai Lego. Okey. Kita jalan-jalan sini. Hotel kita kat belakang tu je. So, aku dah last ni. Okey, kita buka map. Buka map. So, aku kat mana dah ni? Oh, dah jauh lah gila. Cara nak balik dia, jalan depan ni, belok kiri. Alright, jom. Kau seronok jalan, kau dah terlepas tak simpang ke apa. Tapi kau explore a new place lah. Ya, dia punya grill. So, yang ni apartment lah ni. Aku nak try lah kayu basikal kat sini. Try aja, jom kita try. Okey, tadi nak try naik basikal, fail lah. Nak pakai apps dia tu tak banyak, takes time untuk logi apa semua dah. Aku macam malah ambil masa. Kita cuba next time. Sekarang aku balik hotel, jemput wife aku. Kita pergi ke Forbidden City. Let's go. So kita sekarang ada kat Wong Fujing Wong Fujing Street rasanya. So, kita nak pergi cari, kita pergi tengok kedai restoran halal Dong Shai Lun. So tengoklah ni view dia. Oh, ni patutnya apa? Pot untuk letak bunga ni. Mati ya. So, sejuk. Kita tak jumpa apa restoran halal tadi dekat dengan Wong Fujing. Sebab kita nak kejar masa untuk pergi ke Forbidden City. So, depan tu dah ada Forbidden City lah. Nak sampai dah entrance dia. Ramai orang kat sini. Hari Selasa kot. Dia orang pelanggar lampu isyarat Satu je. Kita tadi ada nampak satu kedai halal. Kita plan lepas Forbidden ni kita nak singgah kedai situ. Oh, ramai orang.
Dah macam hari weekend. Sebenarnya hari biasa ni, hari Selasa. Tada. Okay, ni lah Forbidden City tapi dia pintu lain. Kita kena masuk pintu lain ni. Kita kena ke tepi. So, ramai yang pergi Forbidden City ni. Okey. Dah panas sikit lah. Dah sampai dah entrance Forbidden City. Kena masuk ni, Southern tau. Entrance dia, ramai ni. Jom. Masuk, kita scan pasport je. Okay, kita kat mana kita sekarang ni? Kat mana? Forbidden City. Dah, kita dah masuk. Dah scan pasport. Ini entrance dia lah. So, pintu dia. Ramai gila orang masuk. So, let's go. Okay, kita jalan masuk ke Forbidden City. Pintu bapak besar. Ini pintu Protect Giant ke apa. So, kalau tak silap, Forbidden City ni ada 3 part. So, yang sampai ni adalah part pertama lah. Wah, so inilah Forbidden City. So, nanti kalau nak pergi second part, laluan ni kat situ. Ada 2 pintu kat situ. Dengan satu lagi kat situ. Itu dia ada 3 part. So, yang ni part pertama lah. Ini je sebenarnya Forbidden City ni, kat sini lah. Dia orang tempat berkumpul lah sini. Dia orang kumpul berkawat ke apa dulu kan. Dia orang askar-askar ke kumpul kat sini lah. So, kat sini ada bridge jambatan, bawah ni ada air lah. Macam tak tahu kolam atau sungai. Ramai orang walaupun cuaca sejuk ni. So, tengok bawah tu. Ada air lah. Kolam aku. Wah, ada ikan lah. Gemuk. Tu dia. Tak, renovation. Dan memang entrance dia kena masuk kanan dengan kiri. Kat sana pun nanti tengah ni dia lock. Kita tengok ni, kagum lah dia punya infrastructure dia. Bahagian bawah ni pun nampak lah dia dah lusuh kan, kata sebab uneven lah. Nampak. Ini ada renovation pula kat sini. Jom kita pergi tengok singa besar tu. Cantik lah ni. Macam batu jit. Kalau tengok dia punya kata buatan dia, batu dia macam batu jit warna hijau. Mahal lah. Tengok ukiran dia apa, detail tu. Okay, so kita proceed untuk pergi ke bahagian 2 Forbidden City. Pakaian diraja. Tu kalau perasan kat sini, yang ni lah pakaian-pakaian kat sini dia orang sewa lah. Datang kat gambar. Pakaian diraja. Tapi kalau orang dia pakai pakaian dia, nampak macam dynasty betul lah. Kalau orang Melayu pakai baju tu, nampak muka orang Melayu. Muka Jawa. Muka Jawa. Tak jadi apalah. Okay, ini second part. Wow, this nice. Second part of Forbidden City. Sangat cantik. See that? Kagum lah dengan dia punya seni bina. Kan? Kita nampak detail jugalah cara pembinaan dia ni. Pada zaman dia orang. Dynasty apa? Ming? Entahlah. Tahu sejarah sini. Itulah kita tak sewa. Kita tak bayar tour guide. Kita tak tahulah kan behind the story tempat ni. So kita jalan je lah, kita tengok. Lapang. Lebih kurang 1 pandang bola juga ni. So yang belah-belah situ semua tak boleh masuk tu. Dia orang lock. So kita nampak tengok luaran je lah. So kita nampak ramai orang naik tangga sana. Kita nak try ke? Kita naik masuk dalam tu. Rasanya macam tak boleh masuk juga tu. Dia buka pintu je. Tapi boleh tangkap gambar lah. Semua tempat tak boleh masuk, dekat bahagian luar je. Okey. Betul. Bahagian luar je. So kat situ sebenarnya dia bukan yang boleh masuk pun. Dia pintu tu buka, tapi pagar tu adalah untuk siapa nak tangkap gambar boleh lah tangkap gambar kat dalam tu. Okay, ya, tangkap gambar. Jom. Background tu. Sini, saya berdiri sini. Kalau tengok ni kan, uneven dia memang dahsyat lah. Tak rata betul lah. Nampak lah di mamah usia kan. Kena careful lah. Orang terplay out kan. So kita naik atas tangga tu. Rasa boleh lah yang masuk ni turun belah sana. Tak tahulah. Jom kita tengok. Kita pergi
So kita naik tangga. Kita dah bergambar, naik tangga. Jom yang tengok yang kat situ ada art berat juga tu. Yelah. Itu tahun bila punya kan. So dia ada ukiran naga lah. Sepatu lantai tu ukiran naga. Okay, let's go. Oh, yelah, tak boleh masuk kat sini. Ni tak boleh masuk. Nak pergi ke next kat belah sana pintu dia. Jom kita pergi depan tengok. Dia teling sikit dalam, tak ada apa. Aku try zoom sikit Tapi itulah aku tak nampak dalam video ni boleh nampak ke tak ukiran. Aku pun nampak sipi-sipi je. Tapi cantik lah ukiran, banyak ukiran naga lah dalam tu. Naga dekat tiang tu, naga kat dinding-dinding tu. Kalau masuk ni dapat tengok ni, smart ni. Art. Kan dia ada ukiran naga kan. Banyak ukiran naga situ. Okay, let's go. Ini tempayan besar ni. Kita pergi ke next stage. Ni lain pula design dia. Kita tengok sikit bawah tu ada apa. Style lah. Cantik. Dia cantik kan dengan keadaan langit birunya. Tak ada awan langsung. Sikit je awannya. Tapi bila tengok atas kepala ni, cantik tu. Tangkap gambar yang cantik. Tu yang atas bukit tu kan. Dia orang panjat tu. Tak tahu? Apa nama dah? Tak sure lah. Tapi memang mendaki lah. Tapi nampak the whole Forbidden City lah lepas tu. Okay, kita makan dulu lah. Kita dah jauh lah pada restoran tadi ni. Nak patah balik? Jom. Okay, dah lapar. Mari. Jom kita habiskan lah tour ni. Kita tengok ni ada apa. Ni ada apa dalam ni. Jom. Tak pasti ni tempat apa. Macam bilik kot. Alright. Oh, ni Hall of Middle Harmony. Ada kat sini lah, ada penerangan dia. Emperor receive homage from ceremonial officer. Oh, ni belah sini pula. Oh, bertingkat-tingkat ha. Tak ada apa pun kan. Just satu kawasannya lapang lah. Ya. So aku salah tadi. Aku ingat ada 3 part dia. Ada satu lagi pintu yang which is akan go ke bahagian yang keempat. Jom kita masuk. Ada apa kat dalam tu. So ni pintu yang keempat. Jom kita tengok ada apa. Hall kecil je lah. Kawasan lapang yang kecil je. Tak sebesar tadi. Sebenarnya belakang tu ada lagi. Sebenarnya belakang tu adalah rumah-rumah lah. Rumah zaman dinasti tu. Kita akan try to go there lah. Besar Forbidden City ni. Tapi straight je lah, tak payah nak belok-belok apa. So kat situ ada kedai makan. Tu ada kedai makan. So exit. Rasanya exit ke situ. Mari. Oh, last sekali garden.
Dengan dompet dia. Oh, besar ya. Ni maknanya Forbidden City ni bukan sekadar yang kawasan lapang tu je. Ada dekat museum kat sana. Ya. Ni bilik-bilik lah yang ada dekat Forbidden City ni masa era dia orang. Oh. Ada kuih naga ha. Sana. Okey, kat bahagian sini kat garden ni pada aku menarik lah sikit. Berbanding dengan yang tempat lapang tadi kan. Tempat lapang tu just kita boleh nampak seni bina lah. Kalau kat sini kita boleh nampak seni bina dan juga dapat orang kata feel lagi best lah dekat dengan bangunan ni. So okey, menarik. Good experience, pengalaman yang mengujakan. So kita dah keluar pada Forbidden City ni sebenarnya. So kita nak pergi makan, lapar. Okey, itu saja video aku buat tour di Forbidden City. Kan menarik kan, dia punya seni bina. Lepas tu dia punya suasana, pokok-pokok, colour dia semua warna merah je kan. So sekarang ni kita orang nak cari tempat makan Muslim. Kita orang tak makan lagi, kita tak breakfast. Kita ada light breakfast lah, tapi kita sekarang nak cari yang proper, heavy sikit makan. Dan kita akan terus berjalan kaki kat sini. Kita nak cari kedai Muslim yang halal. Halal food, halal restoran, tak kisahlah. Yang tu yang kita rasa challenging sikit lah area Forbidden City ni. Sebenarnya ada. Tadi kita dah jumpa dah. Kita kena tengok sign tu. Tak semestinya kita cari ni melalui Google Maps je. Tapi bila kita jalan kaki kita ada nampak sign tu. Sebenarnya ada restoran halal. Cuma agak rare lah. Okay, kita akan continue our journey in Beijing. Let's go. Alright, dah jumpa lah makan kedai halal, halal restoran. Okay, nak tahu macam mana kan? Korang nampak yang ni, logo ni korang cari. Kalau nampak logo ni, itu ada tanda halal lah kat sini. So kita orang order egg fried rice dengan beef fried rice. Lapar weh. Nasi goreng telur banyak betul portion dia. Tak tahulah boleh habis ke tak. Tapi lapar ni, tengah lapar. Okey, kita keluar malam pula dekat dengan Beijing ni. Sekarang ni baru pukul 7 malam. Dah suhu dah 2 darjah Celsius. So kita orang nak pergi cek dinner dan misi mencari makanan halal lagi. Let's go! Street dia. Inilah rupa gereja tu pada waktu malam. Cantik tak? Ada lighting. Ada busking. Karaoke. Suasana malam di Beijing. Meriah dia orang. Ada Zumba. Kat sini pada Zumba. Nah.
Meriah lah malam dia orang ni. Meriah. Banyak basikal parking. It's time for us pergi kerja naik basikal. Tapi rumah semua jauh-jauh daripada tempat kerja. Okey kan, jumpa lagi satu kedai halal. Nama kedai dia aku tak sure, nanti sekejap aku share. Nak tahu macam mana nak tahu halal ke tak? Atas tu ada logo halal. Zoom sikit. Nampak tu? Logo halal. So, aku plan nak kebab mutton. Aku nak skewer kebab. Lapar habis. Ni menu-menu dia. Dia ada untuk foreigner, dia bagi dalam bahasa Inggeris. Senang. Tak payah nak pakai translate. Okay, so kedai aku kat belakang ni. Dia kecil lah kedai dia. So, kedai dia dekat dengan area Wang Fujing Street jugalah. So, this is kedai halal yang recommended lah. Banyak gak portion dia bagi. Okay, yang ni kedai dia kecil dia. Yang ni Wang Fujing Street West. Kena cross daripada sana. Wang Fujing punya mall semua kat sana. Lalu sini, datang sini cross jalan. Ni kedai dia. Nampak sign ni, sign halal. Luas lah kat sini. Kereta pun tak boleh lalu kat kawasan ni. Memang berjalan kaki kat sini. Donggan Department Store. Ni. Ni mall dia orang ni. Mall Beijing. Ramai orang. Beginilah happeningnya suasana malam di Beijing.